Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh kembali membangkitkan persoalan mengenai pengurusan Lembaga Tabung Haji termasuk desakan supaya Suruhanjaya Siasatan Diraja Baharu ditubuhkan. Menurut beliau, rakyat mahu mengetahui dengan lebih jelas status pemindahan aset TH kepada Urusyarta Jamaah Sendirian Berhad ketika pemerintahan Pakatan Harapan 1.0. Beliau mendakwa aset TH yang dipindahkan kepada UJSB ketika itu bernilai 9 bilion ringgit, manakala UJSB dikatakan membeli aset berkenaan pada harga 19 bilion ringgit melalui penerbitan sukuk. Persoalan yang dibangkitkan Dr. Muhammad Akmal, dan berapa jumlah tunai yang telah tabung haji terima sehingga hari ini? Adakah hanya kertas hutang yang dipanjangkan tempohnya sahaja? Kenyataan itu dibuat sebagai respons terhadap Ketua Angkatan Muda Keadilan, Muhammad Kamil Abdul Munim, yang mempersoalkan kewajaran desakan untuk menubuhkan RCI baharu berkaitan kemelut tabung haji. Muhammad Kamil sebelum ini berkata, laporan RCI bukan alat untuk mencari keputusan yang memihak kepada mana-mana parti politik, sebaliknya diwujudkan untuk mencari kebenaran berdasarkan fakta, dokumen dan keterangan. Dalam perkembangan sama, Dr. Muhammad Akmal turut merujuk kenyataan Ahli Parlimen Pasir Gudang, Hassan Abdul Karim, yang juga pemimpin PKR dan pernah menuntut penjelasan mengenai isu melibatkan UJSB. Tegas Dr. Muhammad Akmal, kalau nak dedah, kita dedah sepenuhnya, bukan separuh-separuh sahaja.